habis kerja ni, aku nak tukar balik standard kotak angin. Kemudian aku nak kecilkan main jet lah. Kita tengok hasil macam mana. Tengok stok. So kita tukar balik yang standard lah. Okay. Untuk blok ni ada yang nak tak? Mana okey. Ini semua standard ke? Okey. Buat satu. Dalam semua standard. Okey, itu minyak ah. Ni best standard. Memang saiz kecil lagi. Ni kalau nak sekali combo dengan dia, ni mana okey juga. Okay, untuk ni aku pakai lah hidung bulb, tapi aku dah potong lah ni. Ni dululah. Ni dulu punya. So pakai luar tengok macam mana. Korang tak payah buat apa. Nanti kalau jadi, dia beritahu korang yang mana pakai pipe tu nak tukar 3BS. Aku nak share je. Tapi kalau tak jadi tu, aku minta maaf lah. Yang mana dah tahu resepi tu, kau boleh kongsi. Cantik eh. Main jet lah. Kita dah main jet dulu lah. Pasal aku pakai 300 saya tu. Kalau jet aku mana lagi rasa dah banyak. Aduh, rembat ni. Bayi kucing, orang dah tu. Tengoklah mana yang ada. Ini orang panggil setting jimat duit. Asal tak ada senak, tak ada apa dah. Kita nak buat ulang balik kerja. Lepas tu tak nak kena saman. Okay, ni pilot apa? Ini 25. Ini 32.5. Oh, aku punya tempat buka pilot pun tak bawa. Jadi tak payah tukar pilot. Okay. Okay, aku dah buang minyak dah. So kita buka lah. So bukan 300, aku pakai 255. So kecil sikit. Sikit berapa? 5 kita ambil kecil sikit. 255 ni dia sampai 9 jadi memang kata orang banyak 23. Ini 195. Tapi takkan sampai 195 Tikering sangat pula. 235 macam 235 195 macam jauh sangat ke 195 Try 195 tak? Tengok dulu 195 macam mana. Oh 235. Okey, tengok 235. So ini dah ngam lah 255. 235. Kita tengok macam mana. Dekat 9. Sekejap. Okey, kita try 195 95 sebab dia RPM 9. Dia macam lebih minyak sangat. Okey, 195 Bismillah. Okey, aku dah pasang. So tinggal tekatkan je lah. Jarum aku pakai gamma printer. Okay, tadi dia mati handset aku panas. Jadi kita start tengok. Okay, tak boleh nak rem sangat sebab rumah. So kita try lah. Nanti balik kerja ni kita test, tengok macam mana. Kalau tak senak ataupun rasa macam minyak terkurang sangat, kita letak 235. Okay, apa-apa je. Tak ada. Aduh, benda ni. Ke minyak aku dah habis. Sekejap, aku try naikkan spekok ni ke atas. Okey lah, minyak aku habis punya. Nantilah aku isi minyak dulu, kita try macam mana. So yang penting aku sampai rumah dulu dengan selamat. Yang berminat boleh tunggu video seterusnya. Terima kasih.